masjid yang buat solat tarawih 20 rakaat, boleh tak lepas 8 rakaat tu keluar daripada saf, atau patut ikut imam sehingga tamat 20 rakaat? Ya. Saya kira soalan ni dia berkaitan secara tidak langsung daripada apa yang tajuk bab kita solat witir. Tapi dia lebih kepada tentang solat tarawih lah di bulan Ramadan. Ya, maklumlah kita pun tak lama lagi ya akan menghadapi bulan Ramadan ya, mudah-mudahan. Maka itulah persoalannya lah, bagaimana kalau seorang itu ya dia solat di masjid yang imamnya solat 20 rakaat atau 23 rakaat ya, tambah 3 rakaat solat witir lah di ujung tu. Bolehkah dia selepas 10 rakaat dia memberi salam dan dia keluar ya, untuk dia nak tambah satu lagi rakaat witir itu, genapkan sebelah tu di rumah ya? Kita katakan di sini dari segi kebolehan tu boleh ya, boleh. Kalau soalannya boleh, jawapannya boleh tak? Jawapannya boleh ya. Untuk dia kalau ya dia nak mempraktikkan jumlah ya bilangan rakaat tu menurut sunnah yang kita dah kata tadi, jangan lebih 11 rakaat, boleh bagi dia ya. Cuma kita katakan dalam hal ini sebenarnya kita juga perlu meraihkan tentang ada hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ma'al imam hatta yantahi ya kutiba lahu qiyamul lailah atau kama qala. Nabi mengatakan bahawa barang siapa yang salat bersama dengan imamnya sehingga imam itu selesai, maka akan tertulis buatnya salat malam sepanjang malam ya. Kutiba lahu qiyamul lailah, dia akan mendapat pahala seolah-olah dia telah mengerjakan solat malam tu, solat tarawih itu sepanjang malam, daripada awal waktu malam sehinggalah ke akhirnya, sehingga ke waktu subuh tu. Jadi nak mengatakan bahawa pahala solat dengan imam daripada mula sampai akhir cukup besar ya. Jadi itu dia kena raikan jugalah tentang hadis Nabi itu. Ini yang kita kata kita kena raikan ke semua hadis-hadis yang berkenaan. Kita tak nafikan bahawa Nabi tak pernah solat 11 rakaat, tapi itulah dalam keadaan kalau seorang itu solat dengan imam yang solat lebih, kerana dia berpegang dengan pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa bilangan tu tak had, boleh solat lebih 11 rakaat. Kita tak nafikan ada para ulama yang mendukung pendapat ni, antaranya adalah Syekh Uthaymin rahimahullah sendiri ya. Beliau melihat bahawa solat tarawih ini tak ada hadnya ya. Jadi akhirnya kita tak nafikanlah bahawa orang itu akan ada berdepan dengan dilema lah. Walau apapun kita kata daripada sudut ini, dari sudut yang sempit ni, dari sudut yang khusus ni, seorang yang solat, kalau kita tanyalah, kalau orang yang solat di belakang imam yang solat sampai 23 rakaat misalnya ya, kurang atau lebih, yang penting dia solat lebih daripada 11 rakaat lah, yang mana lebih afdal? Adakah lebih afdal untuk dia solat 11 rakaat, atau adakah lebih afdal untuk dia solat sehingga selesai ya? Kita melihat bahawa seperti mana yang dianjurkan para ulama ya, disebutkan oleh para ulama, lebih afdal untuknya solat dengan imam sehingga selesai ya, mengenangkan pahala yang cukup banyak di situ, seolah-olah dia solat sepanjang malam. Itu kita boleh bayangkan bagaimana kalau seorang tu solat malam sepanjang malam, daripada mula sampai ke akhir, berapa rakaat agaknya dia boleh dapat ya. Jadi jelas ya, kelebihan fadilat salat bersama dengan imam sehingga daripada mula sampai habis ya. Maka itu yang kita kata ya. InsyaAllah daripada sudut ini dapat kita faham betapa pentingnya untuk kita mencari masjid yang salat 11 rakaat, supaya dia dapat menghimpunkan kedua-dua fadilat. Fadilat salat ya, mengikut sunnah Nabi
jangan lebih 11 rakaat. Dan fadilat solat bersama imam daripada mula sampai habis, ya, daripada rakaat pertama tarawih itu sehinggalah ke rakaat yang ke-11. Itu yang kita kata kelebihan kita mencari masjid yang mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tak dapat, insya-Allah itu antara ujian buat kita lah, ya, untuk solat dengan imam, ya, yang solat lebih daripada 11 rakaat, ya. Okey, dia kata afdalnya solat dengan imam walaupun sampai 23 rakaat, ya. Itu insya-Allah afdalnya.